Jika dia bukan syurga, di Astro One dan Suka. Kapal jatuh di lautan biru, ku agungkan dengan Hai. Sinilah tempat Dahlia Riza kahwin. Yeay. Dia jam pula aku menyanyi kat depan. Kau pondok weh. Hello guys, lama dah tak jumpa you all. Aisyah say hi. Gagal. Hi. Yo. Kat sini lah Widat nyanyi pulang. Alah, bencilah. Dalam kamera tu memang baling pun ni kau. Ekor APG kan? Kini-kini. Macam mana nak bagi tahu bos hidup Raja Cemerlang Kita nak bagi Widat hadiah apa-apa ke? Bos. Widat save nombor dia tak save nombor Widat. Dia tahu tak kau hari ni nak pergi mana? Tahu. Bos. Yelah Widat nak tunjuklah gambar Widat hebat. Faham tak? Dia bos, tak nak. Hai semua orang. Baru form tu. Tinggal sekali lah dengan Kiss. Ni yang atas? Yang atas dah. Ada yang ramai tak datang jauh kan? 15 orang tak datang. Ada yang jauh belum sampai lagi. Ada ke dia boleh sabar Sarawak? Tak ada. Yang jauh belum Pinang. Lembut ni daging tu. Balik dalam acara yang agak tergesa-gesa, tak sampai 2 minggu preparation majlis ini sebenarnya, tapi saya nampak dia punya persiapannya walaupun tak sampai 2 minggu, nampak persiapannya agak wow. Gambar kenang-kenangan untuk anak-anak dulu sebelum bersama pihak pengurusan maktab dan muafakat. Jangan nak awal-awal sangat. Tak ada kita 5 saat. Kita kena rakam dulu. Tanya semua. Oh, ada orang nak kahwin ni, nanti dia orang akad nikah kat sini. Hai Haifa. Hai. Siapa lagi? Hai Kiss. Hey, what's up? Oh, cantik di sini. Haifa, mana kau? Sini sikit. Hai semua. I don't know what. Okay, cool lah. Tu. Nak pakai ni. Nanti dah kahwin kat sini boleh? Tak boleh. Bye korang. Panas. Cikgu Nurul dah balik awal dulu. Yalah dah cepat cikgu lain cakap nak balik. Dah boleh balik ke ni? Dah boleh dah. Baba. Dah Umi dengan Baba pergi situ lalu. Cepat, video tengah rekod ni.
ada percintaan. Tak tahu, cepatlah korang. Jalan, tangkap gambar dari belakang Pergi jalan-jalan je. Pegang tangan bang. Abaikan background sound. Lagi mana? Tu. Okay, 1, 2, 3. Apa benda? Itu. Jangan macam ni, gini. Tengok gini sikit. Freestyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Okey, so yang cukup berani kreatif dan Yang bodoh.